Okey, dan itu rasakan perubahan lepas dah jalani rawatan masalah GERD ni? Alhamdulillah, takat ni ada perubahan, banyak perubahan. Dan yang taklah teruk yang saya datang sebelum datang, sakit dada tu menyucuk lah. Okey. Lepas sekarang ni bila kita dah lepas saya buat rawatan ni, rasa kesannya memang banyak ketara lah. Lepas kita buat bekam, buang darah kotor semua. Yang memang tak pernah buat bekam depan, semua hidup tak pernah buat bekam. Depan ni kita buat pertama. Rasa perbezaan tu banyak lah. Rasa dada tu puas, nak bernafas pun puas, lapang dada tu. Rasa sedap lah kita bila bernafas. Berapa banyak kelegaan? Dalam 7-80% perkara banyak. Okey lah tu. Memang banyak beza lah. Memang rasa puas lah. Memang rasa puas. Punca, kita nak merawat punca penyakit tu, kita rawat punca. Itu kita rasa puas, memang rasa puas lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ramai-ramai tu, kurang-kurang lah. Kalau ada kerja tak ada? Ada. Okey. Walaupun tuan cakap sini-sini, kebiasaan orang cakap ni, ulu hati, selesa kat sini. Tetapi dia sebenarnya ada sakit-sakit lain yang kita tak sedar. Betul lah. Kan? Sini. Ini kawasan yang orang ngadu tu banyak kat sini lah. Sini kan. Angin tak lepas, kembung, di luar hati. Tapi kat sini-sini ni kadang bermasalah juga sebenarnya. Ni nampak ni. Kan ada kan? Ya. Ya. Ada. Betul. Ni, sini. Nampak tak? Ni sebenarnya ramai orang pesakit dia terlepas pandang dia tak perasan. Sebenarnya ada masalah juga. Betul. Tengok. Kita kena cek tu. Cek kan. Sini. Kadang kat sini pun ada. Sini. Ni kalau tegang tu, tekan sakit tau. Ni ada lah tu. Saya cakap tadi ngadu kat sini. Ulu hati. Pedih ulu hati. Sakit. Kembung. Sakit sini atau tegang. Tapi sini pun sebenarnya ada. Itu yang saya panggil radang otak tu. Ni. Sakit. Macam ni kan. Betul. Tapi dia punya rasa dia bisa menyucuk. Ataupun kena hiris pisau. Ataupun macam iris lah. macam kena hiris pisau. Hiris. Kena siap. Betul. Itulah dia punya rasa dia. Bila dah bermasalah ni, dia akan timbul dengan jadi masalah ni. Semua hebat lah So, nak perawatan ni jangan makan yang terlalu penuh. Contoh tadi makan banyak. 2 pinggan. Mesti problem lah. Sebab tak makan banyak lah memang tu. Sebab saya nak bela perut. Betul. Maklum lah bela perut banyak nak makan nasi. Faham lah. Makan pagi tadi makan nasi je. kuih. Memang saya bukan kurang dah. Makan tak banyak lah. Nasi satu nasi sekali je. Memang dah biasa dah. Ya. Tak ada dulu nak film tak ada. Okey. Ada orang sampai kurus sangat-sangat. Punya sakit sampai dia hilang selera. Sebab dia makan dia rasa dia nak muntah. Keluar balik. So dia jadi takut nak makan. Tapi kesan dia itulah kurus. Nak buat macam mana tu? Betul lah. Itu. Jadi saya kena rawat lah. Maksud rawat GERD ni kurangkan lebihan asid tu dalam perut. Lepas tu rasa menyucuk akan kurang dah. Kembung pun akan kurang. Dah jumpa doktor, masuk kamera bagi ubat balik lah. Betul je doktor. Itu bukan rawatan, tu nak cek. Cek tengok ada ulcer ke, ada bengkak ke. Lepas tu nak buat apa. Kena tak rawatan yang nak buat lah. Sekadar cek betul tak buat apa-apa pun tak best juga. Balik macam alamak, sakit sama juga. Tak buat hati. Tak buat hati kan. Kita nak punca kan. Nak punca. Dan lepas tu tengok perubahan dah okey tu kita nak tu. Okey. Itu je dia.